Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke majlis pengundian untuk Maharajan Adeni Sekolah Menengah Daerah Kelang bagi tahun 2025 yang akan diadakan pada 27 hari bulan 5 2025. Jadi pada hari ini kita akan membuat undian penggiliran bagi acara-acara yang dipertandingkan, dan kita akan bahagikan video ini kepada dua part, iaitu part yang pertama kita akan tengok pada pengundian acara bagi MQSS, dan part yang kedua kita akan pergi pula kepada acara di bawah Ihtifal Lughawi sekolah-sekolah, iaitu ILSS. Okay, baik, kita terus kepada acara yang pertama, iaitu acara tilawah Al-Quran, dan pengundian dibuat berdasarkan atas nama sekolah lah bagi memudahkan urusia menyebut dan meneliti. Okay, baik, acara pertama, acara tilawah Al-Quran bagi kategori lelaki. Okay, giliran pertama iaitu sekolah. Seterusnya giliran yang kedua, iaitu sekolah SMK Meru. Giliran yang ketiga, SMK Kampung Jawa. Giliran yang keempat, Sam Hisamuddin Sungai Berteh. Giliran kelima, SMK Raja Mahadi. Giliran keenam, SMK Tengku Ampuan Rahimah. Ketujuh adalah SMK Pulau Indah. Kelapan adalah SMK Kota Kemuning. Sembilan iaitu SMK Seri Andalas, dan secara automatiknya Sam Tinggi Sultan Hishamuddin mendapat giliran yang terakhir. Baik, selesai bagi acara yang pertama. Kita pergi terus kepada acara yang kedua, iaitu acara tilawah Al-Quran bagi kategori perempuan. SMK Pandamaran Jaya mendapat undian yang pertama. Giliran yang kedua iaitu Sekolah Kisas. Giliran ketiga adalah SMK Rantau Panjang. Giliran yang keempat adalah Sam Tinggi Sultan Hishamuddin. Yang kelima adalah SMK Meru. Giliran keenam iaitu SMK Teluk Gadung. Yang ketujuh adalah SMK Jalan Kebun. Giliran ke-8 adalah SMK Kampung Jawa.
Kesembilan adalah Sam Hisamuddin Sungai Bertih, dan secara automatiknya SMK Perempuan Kapa mendapat undian yang terakhir. Baik, selesai bagi acara yang kedua, kita terus pergi kepada acara yang ketiga, iaitu hafazan Al-Quran kategori lelaki. Giliran yang pertama iaitu SMK Seri Andalas. Giliran yang kedua iaitu SMK Jalan Kebun. Giliran yang ketiga iaitu SMK Shah Bandaraya. Giliran yang keempat iaitu SMK Rantau Panjang. Giliran yang kelima iaitu Sam Hisamuddin Sungai Bertih. Giliran yang keenam iaitu SMK Meru. Giliran yang ketujuh iaitu SMK Teluk Gadung. Ke-8 adalah SMK BBSS. Giliran yang ke-9 adalah Sekolah Kisas. Dan secara automatiknya Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin mendapat undian yang ke-10. Kita pergi ke acara hafazan bagi kategori perempuan. Giliran yang pertama iaitu Sam Hisamuddin Sungai Bertih. Giliran yang kedua adalah daripada SMK Rantau Panjang. Giliran yang ketiga adalah daripada Sam Nurul Iman. Seterusnya giliran yang keempat daripada SMK Jalan Kebun. Giliran yang kelima iaitu daripada SMK Bandar Baru Sultan Sulaiman. Giliran yang keenam daripada Sekolah Kisas. Seterusnya giliran yang ketujuh adalah daripada SMK Perempuan Raja Zarina. Giliran yang ke-8 daripada SMK Taman Kelang Utama. Giliran yang ke-9 adalah daripada SMK Raja Mahdi, dan secara automatiknya SMK Seri Andalas mendapat undian yang ke-10. Dan kita pergi kepada acara seterusnya iaitu Qiraat Sab'i Bitarannum bagi kategori menengah rendah lelaki. Giliran yang pertama daripada SMK Seri Andalas.
Giliran yang kedua daripada sekolah Sam Hisamuddin Sungai Berti. Giliran yang ketiga adalah daripada SMK Teluk Gadung. Giliran yang keempat adalah daripada Sam Sultan Hisamuddin, Sam Tinggi Sultan Hisamuddin. Giliran yang kelima adalah daripada SMK Rantau Panjang, dan secara automatiknya SMK Tengku Abdul Rahimah mendapat undian yang keenam. Baik, bagi kategori menengah rendah perempuan pula, acara yang sama iaitu Qiraat Sab'i Bitarannum. Undian yang pertama adalah daripada SMK Perempuan Kapar. Giliran yang kedua Sam Tinggi Sultan Hisamuddin. Giliran yang ketiga adalah daripada SMK Rantau Panjang. Giliran yang keempat daripada Sam Hisamuddin Sungai Berti. Giliran yang kelima daripada SMK Perempuan Raja Zarina. Giliran keenam adalah daripada SMK Tengku Ampuan Rahimah, dan secara automatiknya SMK Sri Andalas mendapat undian yang ketujuh. Kategori seterusnya iaitu menengah atas lelaki bagi acara yang sama iaitu Qiraat Sab'i Bitarannum. Undian yang pertama adalah daripada SMK Sri Andalas. Undian yang kedua adalah daripada SMK Tengku Ampuan Rahimah. Giliran yang ketiga adalah kepada Sam Hisamuddin Sungai Berti. Giliran yang keempat daripada Sekolah Kisas. Giliran yang kelima adalah daripada SMK Teluk Gadung, dan secara automatiknya Sekolah Sam Tinggi Sultan Hisamuddin mendapat giliran ataupun undian yang keenam. Bagi acara seterusnya iaitu Qiraat Sab'i, acara terakhir bagi MQSS, iaitu kategori menengah atas perempuan, ada 3 sahaja. Undian yang pertama daripada Sam Hisamuddin Sungai Berti. Giliran ataupun undian yang kedua adalah SMK Tengku Ampuan Rahimah, dan secara automatiknya Sam Tinggi Sultan Hisamuddin mendapat undian yang ketiga. Maka berakhirlah undian bagi acara MQSS. Terima kasih. Kita sambung pada part yang kedua.